Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak hantar anak aku pergi sekolah macam biasa. And then aku nak pergi check up untuk wife aku. Nak check keadaan anak aku dalam perut semua macam mana. And nak ambil air gula untuk hari ni. Aku pergi kerja lambat sikit, so settle semua baru aku pergi kerja. Salam Mami. Oh, friend mana? Tu. Oh, alah. Okay, salam Mami. Bye. I love you. Mami nak pergi mana? Nak pergi klinik, okay? Jom. Okey. I love you. Muah-muah. Mama. Adik. Adik pergi juga? Jom. Aku dah hantar anak aku pergi sekolah. Sekarang nak pergi check up wife aku. Check up wife aku jauh sikit dekat Cyberjaya. Sebab dulu aku duduk kat sana, so dah biasa dengan doktor kat sana. Walaupun kita kat KL, tapi tak perlu check kat sana sebab dah biasa. Okey, kita orang dah sampai. Sekarang tengah tunggu giliran untuk check. Dah 3 kali dah minum. Dah pro. So ni okey. So Rasa dia ni okey. okey. Rasa dia okey. Dia tak rasa yang manis pening kepala tu. Okay guys, kita orang baru je lepas jumpa doktor. Dah ambil air gula, dah minum air gula semua. So doktor bagi 2 jam. 2 jam ni, lepas 2 jam baru kita datang sini balik untuk check balik lah kita punya darah semua macam mana. Wife aku punya darah, bukan aku punya darah. Sementara tu kita nak pergi IUI dulu, Putrajaya. Saja nak jalan-jalan, tengok baju baby ke apa yang patut. Okay, kita orang dah sampai. Level ni semua ada jual barang-barang baby. Kalau korang tahu, dekat IUI ni, IUI Putrajaya, semua dalam level ni ada jual barang baby. Kita nak telinga. Tengok baju boy sana. So anak ketiga kita boy tau. Reveal dah ke? Dah reveal dah. Oh ya. Anak ketiga kita boy tau. So ini first time kita tengok baju-baju boy. Selalu kita beli macam ni. Macam ni. Selalu selalu semua jenis macam pink-pink macam ni kan. Rabbit. So bila boy ni dia dah macam excited sikit lah. Dia macam rasa macam lain sikit lah. So mungkin antara viewer aku pun, kalau macam korang tengah baru dapat baby boy pun excited juga kan. Sebab aku anak sekarang ada 2 orang, dua-dua perempuan. Memang kita target nak anak boy tau. So tak sangka lah sebenarnya yang ketiga ni anak kita boy. So memang excited lah. Aku tak tahu macam nak cakap. Macam dia punya excited tu macam lain sikit. Sebab first anak girl, and then kita expect nak boy juga. Yang ke second tiba-tiba dapat girl juga. So yang ketiga ni aku memang nak boy. So aku dapat boy. Alhamdulillah, aku bersyukur gila. Sangat-sangat bersyukur, happy gila lah. So tu tak sabar tu. Selalu aku shopping untuk barang-barang baby. Kita orang akan pergi ke Mitsui tau. Sebab Mitsui tu dia punya barang-barang tu murah. Sangat-sangat murah. Mitsui dengan Cotton On je. Sorry Mitsui tapi dekat Cotton On. So barang-barang ni sangat-sangat murah. Tapi hari ni sementara wife aku tengah tunggu lagi 2 jam. So sebab itulah kita orang datang saja-sajalah dekat sini. Okay, aku ada jumpa satu. Tapi yang ni dah murah. Dapat 5. Harga 99 je. Satu dah tu RM20 lah, lebih kurang. Cuma je kalau korang tengok ukuran dia kat sini, macam Yaya kakak dia lahir-lahir pun dah 54 cm. So takutlah aku nak beli ni. Lagi-lagi yang ni dia jenis yang sock semuanya tu. Macam tu. So nak cari yang lain pula lah. Putih kan? So yang ni design yang paling laki yang aku dapat lah. Selaki yang mungkin lah. Sebab yang lain punya design yang laki lain tu semua yang dah besar-besar, yang jenis 3 ke 6 bulan. Yang ni berapa bulan ni yang? Newborn tak? Yang ni newborn. So yang ni newborn okey lah. Yang ni paling okey lah. So kita ambil ni yang. Yes. Alright. Nak ambil flavor apa? Okey dia. Mana-mana je. Carrot okey juga. Okey kot. Ambil ni lah. 1 ke 2? Beli satu. Beli 2 lah. Satu lagi yang ni yang sini. Ubi kledek je sedap je. Ubi kledek mana? Oh ni. Okey, alright. Yang ni untuk apa yang stok dalam kereta? Yes, sebab anak aku suka menangis kereta. So bagi benda ni dia akan senyap sekejap. Yes. Kita bayar. Yang ni memang harga dia kan. Dah tak ada diskaun apa-apa kan?
Okey, sekarang kita nak pergi Mothercare pula. Mothercare dia lagi mahal lah daripada Baby Shop, tapi kadang-kadang ada promo. So kita saja-saja nak tengok. Okey. So tengok harga dia. Wah, harga tak relax. Tu short sleeve je romper. 2 short sleeve romper harga dia. Kau tengok sini tak relax lah. Yang ni 139, yang atas ni 169. Mai. Okay guys, Mothercare kita cancel guys sebab sebelum ni kita datang ada promo. Tapi hari ni harga dia tak relax guys. Tak relax. So kita nak pergi ke anakku lah. Dia tengok anakku. Anakku sana, jom. Okey, kedai yang ketiga anakku Kita tengok apa yang menarik dalam anakku. Okey lah. Berapa harga dia? 59. 59 dapat 5. Okey lah, tapi nak kena cari baju boy lah. Okey, tak ada apa-apa yang menarik kat anakku untuk baju, tapi kita beli ni lah. Sabun basuh botol dengan sabun untuk mandi. Okay, so baju baby dah beli, sabun semua dah beli. Sekarang aku macam lapar. Sementara nak tunggu pergi klinik lagi. So aku nak cari benda yang aku boleh makan. Aku je lah makan, wife aku tak boleh makan sebab dia kena puasa. Puasa 2 jam. So tengoklah aku nak makan apa lagi So dia beli crispy cream. Makan yang ringan-ringan je sebab kejap lagi kita orang nak makan dekat nasi kukus tau. Nasi kukus tu sedap gila. Dia ada kat cyber je. So kita sanggup tahan. Original glaze yang ni yang tengok ni. Aku memang suka yang ni. Original glaze memang sedap. Favourite ni. Walaupun yang lain ni macam nampak menarik, lain nampak macam menarik, tapi aku punya pilihan tetap original glaze. Sorry makan sama diri. Dia dah tak tahan lah. Dia punya gula tu cair tau. Tengok makan. I tak suka. Sedap. I suka gula yang bertaburan. Sedap juga. Tengok je. Tak beli pun. Korang kena dah subscribe sampai 1000. Baru kita orang boleh beli. Baru kita orang semangat nak beli. Ni kalau beli tapi korang tak tengok macam mana. Memang ramai orang pakai yang ni sekarang Ya, untuk vlog banyakkan. Okay, kita orang dah gerak daripada IOI. Sekarang dah nak dekat pukul 12 dah. So kita sebenarnya basically dah sampai. Dah sampai dah klinik dah sampai, tu. Siapa pernah try Ahmad ni? Bagi tahu sedap tak? Sebab tengah famous sekarang. So ni kita pergi sini. Klinik ni memang best. Doktor sangat baik dan particular. Okay, so kita sekarang nak ambil darah balik yang? Ambil darah balik sebab nak tengok sama ada okey tak darah tu lepas minum air gula. Sama ada possibility kena kencing manis ke tak ke. So doktor tapi tak boleh dapat result hari ni. Doktor cakap kalau okey dia tak call. Kalau tak okey baru dia call. Alright. Okay, jom. Okay, so kita dah ambil darah sekali lagi Okay, sekarang aku nak pergi makan dengan wife aku. Aku nak bawa korang nasi kukus yang paling sedap dalam Cyberjaya So korang kena ikut aku. Aku nak tunjuk nasi kukus tu dekat mana. Dekat mana dan macam mana rupa nasi kukus tu. Okey, kita dah sampai kedai aku cakap tu. Hai kak. Daripada mana lah tu? Hidang lagi. Nasi kukus 2 kak. Nasi kukus air rempah. Yes. Kalau makan, kalau boleh nak try lah kalau ada. Boleh, jauh kan? Jauh. Boleh. Dua-dua boleh? Dua-dua air. Air teh ais
You? Sama lah. Okay, so ini dia Ini rupa dia guys. Ini sedap dia guys. Wife aku punya muka dia dah tak sabar dah tu. Nasi kukus paling sedap. Ui, korang tengok ni kan. Ayam dia kosak. Ayam dia crunchy ni ayam dia ni. Ambil kulit dulu. Okay. Kita gaul-gaul. Yang sekot ayam. Ya. Okay, apa? Okay, tengok Close up. Okay. Sedap. Kuih timun. Sabarnya. Oh, okay. Ayam dia special kan? Kecil. Sedap je. Dia goreng dengan jitan kan? Wow. Dia punya kuah pun sedap gila. Diorang ada dua campuran kuah tau. Kita lagi ya. Buka lagi ya. Gaul-gaul. Gaul-gaul. Ni. Yes. Nganga. Kita tak faham apa punya ni nanti. Okay, so kita orang dah habis semua, dah makan, dah kenyang. So that's it for today. Terima kasih yang mana-mana yang tengok video aku. Minta tolong support aku, subscribe, turn on the notification bell. Untuk contoh kata kalau korang turn on, korang akan dapat notification bila aku upload video. And like dan share. Terima kasih semua. Bye bye.